Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa yastajibu allazina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlih. Wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil, yang berhormat sahabat hamba pengurusi majlis, yang amat berhormat Datuk Bentara Kanan, Datuk Panglima Perang atau KMB, Datuk Panglima Perang Datuk Haji Muhammad Nasaruddin bin Tuan Guru Haji Daud, Menteri Besar Kelantan merangkap Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Fadil yang berhormat sahabat hamba Saudara Hilmi selaku Esko Kerajaan Negeri Kelantan, semua ahli-ahli yang berhormat, sahibul fadilah Tuan Guru kita selaku tuan rumah pada malam ini, semua penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua cawangan, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita balik semula kepada ceramah secara terbuka. Sebab kalau kita tengok ceramah, kita tengok penjelasan-penjelasan isu melalui medsos, YouTube ke, Facebook ke, TikTok ke, dia kadang-kadang dia jadi kabur. Tambahan pula bila kita tengok medsos ini, mudahnya sebut banyak hak tak betul daripada hak betul. Tambah dunia sekarang ni, dunia duduk di hujung jari kita. Yang keduanya, dunia pada hari ini dikuasai oleh AI. Menyebabkan kadang-kadang bila kita guna AI sebagai contoh, kita guna kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggungjawab, kadang-kadang kita boleh jadi pening kepala, jadi kabur. Contoh dia mudah je. Kami soft kepimpinan, lepas sore-sore orang telefon, guana ni YB, isu ni lagu mana. Bila kita kata lagu mana, royak dulu. Bila dia royak tu, confirm 100% diambil dalam medsos. Tak cakap nak jawab kita. Kalau lepas sore-sore tanya, tak jawab ke, takut orang kata sombong. Apapun, alhamdulillah pada malam ini adik kakak sekalian, kita dapat berhimpun, kita dapat dengar secara mubasyarah. Kalau zaman dulu kita panggil talaqi, kita ngadak direct tok guru.
Bukan sekadar kita baca kitab sorang dok, kita ngadak tok guru, kita baca harfan biharfin, dan tok guru ni pula syarah apa yang dia faham daripada kitab tersebut. Maka kita hazam kitab ini dengan betul. Dunia lah ni adik kakak sekalian, kadang-kadang masyarakat kita di seluruh negara dia jadi pening kepala. Walaupun kita tengok isu yang berlaku dalam negara kita, banyaklah. Masa terbatas pada malam ini, Amba nak sebut beberapa perkara. Amba nak sebut dulu bahawa dalam negara kita ni mujur ada parti Islam se-Malaysia PAS. Ia boleh jadi tu imam kepada rakyat. Serupa kita jadi tu imam semaya lah. Allah bagi kelebihan kalau kita semaya berjamaah ni. Kalau bacaan kita tak apa kena, kita jadi tu makmum. Akan dihitung oleh bacaan yang paling sempurna dalam ramah-ramah hak kita semaya. Terutama sekali bacaan daripada tu imam tu sendiri. Alhamdulillah Kelantan, kita tahu Kelantan ni universiti politik terbuka. Kelantan dia boleh jadi tok imam kepada rakyat seluruh negara kita. Sebab tu bukan mudah kalau kita duduk Kelantan. Dan sangat-sangat tidak mudah seorang menteri besar untuk mengurus negeri Kelantan ni, bukan mudah. Kenapa? Adik kakak 32 juta rakyat Malaysia ni, kok mana sekalipun ada mata-mata ni, hampir semua mata-mata ni dia akan tengok sekarang ni kepada Kelantan, Terengganu, Kedah. Adik kakak di Kuala Lumpur, Amba ni kebetulan ramailah berkawan bak nego. Sebab Amba pun nego juga uduh-uduh. Kawan di sudut politik. Hak non-Muslim. Orang bukan Islam. Sebelum daripada ini orang bukan Islam ni adik kakak sekalian, bila sebut parti Islam, dia berasa jauh pasal dia bukan Islam. Bila sebut parti Islam, dia berasa bahawa parti orang lain. Sedangkan Islam ini memayungi semua. Memayungi semua. Bukan saja payung orang, Islam juga memayungi agama-agama yang lain. Gap yang begitu tebal antara parti kita PAS dengan orang bukan Islam ni, dia jadi tebal sejak daripada dulu. Sebab ramai hok tidak bertanggungjawab ni menghasut. Dia hasut macam-macam. Tapi takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, adik kakak sekalian, benteng hak besar ni semakin lama semakin terhaki, semakin lama semakin terhaki. Benteng tinggi ni jadi kohorenoh. Lo ni nya orang bukan Islam duduk sebelah ni, dia bikah bangun jadi nampak sebelah lik sana. Sebab benteng terhakis. Alhamdulillah adik kakak, siri perjumpaan yang kita buat, sama ada majlis syura ulama sendiri, kita panggil beberapa kepimpinan bukan Islam untuk kita bagi penjelasan. PAS ni kalau kita meretah, kita akan buat lagu mana? Kalau kita meretah, kita akan buat gapo? Macam mana pendekatan kita nak buat? Dia dengar adik kakak, kalau bahasa mudah kita agak mata dia perhati supaya tak kelip. Sehingga hari ini alhamdulillah hak kita buat perjumpaan ni adik kakak, waktu parti kita buat majlis terbuka hari raya baru-baru ni di Melaka, di Aikruh Melaka, kita buat.
Alhamdulillah mereka ni mari majlis hari raya Pah. Amo pergi salah dengan mereka. Amo tanya, sebelum ni mari ke dok? Dia kata ni first time dia mari dalam majlis kita. Dan hari ini rata-rata masyarakat bukan Islam ini dia cakap, kalau kita nak bentras rasuah negara kita, kena bagi kepada Pah. Kalau kita nak pentadbiran yang adil, yang baik, kena bui kepada PAS. Kalau kita nak pastikan ekonomi negara kita ini meningkat naik, kena bui kepada PAS. Kalau kita nak sistem pendidikan negara ini berjalan dengan baik dan kita boleh mencetak pelajar-pelajar ini keluar menjadi pelajar model, kena serah kepada PAS. Banyak lagi dalam aspek-aspek yang lain. Orang kecil hari ni kena serah kepada PAH. Sama ada orang Islam kita hak tidak berparti. Pensyarah-pensyarah universiti. Amal baru pergi ke UKM. Baru ni lama tak pergi. Sebab dulu pernah belajar di UKM. Pergi. Dia bunyi kita pergi tu, dia ngeruh buat dia mari. Perbincangan, hok dia tanya soalan adik kakak sekalian, mereka mengharapkan kepada parti kita PAS untuk mengambil alih pentadbiran negara. Dan Alhamdulillah, untuk makluman adik kakak semua, Majlis Syura Ulama bersidang. Banyak kali kita bersidang sebelum daripada ni. Kita tidak pernah buat keputusan berkenaan dengan kedudukan PAS macam mana untuk menghadapi pilihan raya. Keputusan ada dibuat di peringkat PAS pusat kalau sebelum daripada ni. Kita nak tawar negeri-negeri. Dulu kita boleh menguasai Kelantan. Kita kata kita nak tawar negeri lain. Alhamdulillah. Allah bagi Terengganu. Kita kata kita nak lebarkan lagi. Allah bagi Kedah. Di samping bagi Kedah, Allah bagi Perlis. Di bawah peringkatan nasional. Alhamdulillah. Hari ini adik kakak sekalian, bila kita tolak capur, kalau kita fokus kepada negeri-negeri dan kita tidak bersedia untuk mengambil kerajaan pusat, maka sejauh mana efektif dia kepada Islam, kepada agama kita Islam. Kita tahu negeri tidak ada kuasa. Kejayaan yang dicapai dalam negeri Kelantan ni adik kakak, itu anugerah yang besar. Macam kita bagi galakkan kepada wanita supaya tutup aurat. Baik, kalau dia tak tutup adik kakak, boleh kau kita nak gigak dia? Kajian negeri nak gigak? Tak boleh. Kenapa? Tak ada kuasa. Dia kuasa ni duduk pada pusat. Polis dengan dia, penjara dengan dia, mahkamah dengan dia. Tapi Alhamdulillah, rakyat Kelantan kita ni adik kakak, di segi penguatkuasaan dengan Tuhan tu, dia lebih sebati dalam jiwa orang Kelantan. Bila kita buat kempen melalui ceramah, melalui apa, kita buat risalah sebar di Bana-Bana, di Kota Baru, di Pasir Mah, di Pasir Putih, di Tanah Merah, kita bagi, Alhamdulillah, muslimat, anak-anak Kelantan ini dia patuh kerana ini adalah peraturan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat bulan semaya. Kalau ada orang tak semaya, boleh higak? Tak boleh. Semaya jemaah, tu bolehlah. Boleh. Tu pun nak kederak lagu mana tak ni? Pegawai-pegawai berapa orang? Orang tak semaya berapa orang? Tapi Alhamdulillah di Kelantan kita ni mencatat rekod terbaik dalam negara kita. Di sudut semaya jemaah baik, di sudut ibadah lain baik, kita menguasai.
Menyebabkan adik kakak sekalian, situasi politik negara pada hari ini, orang buka mata, imma yang bukan Islam, imma yang Islam, mereka lihat siapa yang boleh jadi tu imam untuk menentukan corak pemerintahan negara. Alhamdulillah, mulut manusia bercakap pas. Tambah pula adik kakak sekalian, kerajaan yang ada pada hari ini bukan kerajaan negeri je, kerajaan perpaduan, kerajaan madani. Semalam mau sebut sikit di Pasir Putih. Madani ni comel dah nama tu. Comel benar. Diambil daripada Madinatul Munawwarah. Bumi yang sebelum daripada itu dikenali sebagai Taibah, sebagai Yathrib. Akhirnya bila Islam bertapak, dia jadi Madinatul Munawwarah, yang bersinar cahaya dia. Bandar yang bersinar, yang memberi sinaran kepada manusia. Kita ambil madani. Amba mula-mula kerajaan madani ni betapa, amba masuk parlimen, duduk nak dengar, nak tengok gapo dia yang kerajaan ini boleh perkenalkan kepada negara kita satu agenda yang baik, yang meletakkan negara kita menjadi negara yang unggul dalam dunia. So, yang keduanya, mau nak tengok apa benar agenda yang baru yang dibuat oleh kerajaan madani ini, yang mengatasi kerajaan sebelum daripada ini. Kalau Tun Mahathir, dia boleh buat Putrajaya, pusat pentadbiran. Cuma tadbir cara dia lah. Kalau kita ambil Putrajaya sekali lagi, kita tadbir cara kita yang menjadi agenda yang baru untuk negara, insya-Allah. Dia boleh buat airport KLIA. Ni Tun Mahathir. Dia boleh buat KLCC yang menjadi mercu tanda kepada negara. Lepas daripada dia, mari Pak Loh. Pak Loh ni slow sikit. Slow, dan kebetulan pula, ialah Tun Mahathir ni dia guna duit negara ni hampir, orang panggil 95% dia guna. Petronas menyebabkan kena bayar berapa tahun nak perhabis bayaran dia untuk buat banyak benda dalam negara. Jadi dia, orang panggil, terjeraklah sikit. Tak apalah. Mari Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib ni, dia boleh buat lebuh-lebuh raya. Dia boleh buat kereta api. Zaman dia mengisytiharkan kereta api ni mari sampai ke Kelantan. ECRL. Dia boleh buat. Kita pergi Kuala Lumpur, kita tengok jalan ke atas tu kan. Dulu di Ampang, amba ada rumah di Ampang ni. Ampang ni adik kakak, kalau kita duduk Kuala Lumpur, kalau nak balik ke Ampang pukul 5, jangan balik. Bagi naik atas masjid ke semaya baca Quran dulu. Kalau pukul 5, balik bila? Pukul 8 baru boleh balik. Kalau kita balik pukul 5 pun, sampai pukul 8 juga. Baik kita balik pukul 8, sampai 8.30. Dekat je, tapi jam. Dia buat jalan ke atas, dia buat. Kalau kita pergi adik kakak daripada apa tu, sapa kepada Shah Alam, sapa kepada Ulu Kelang, sapa lek tu, sapa lek ni. Ada barang yang dia buat. Kerajaan madani ni buat gapo adik kakak? Minyak mahal ada. Cukai adik kakak. Cukai ini diperkenalkan, ada yang baru, ada yang lama. Cukai diperkenalkan kepada import ekspor negara kita. Semua ini menyebabkan harga barang dalam negara kita dia akan melonjak naik. Campur pula dengan perang di Asia Barat, Selat Hormuz,
dikuasai oleh Iran. Tak apalah, kita pakat sabar sikit pasal dia lawan Amerika. Biarnya gomo ke lah. Kita pun nak tulis juga Amerika biar mampu sekali. Lo ni cemas adik kakak, cemas benar Amerika. Sebab kajian dia, bila dia serang Iran, Iran boleh balas serangan daripada Amerika dan Israel ni tidak lebih daripada 2 minggu, dia kata. Sebab senjata Iran tidak banyak. Tiba-tiba perang. 2 minggu. Lepas pada 2 minggu, kau beratnya gomo. Kau berat. Lo ni, dia mula guna ada senjata-senjata hak baru. Dulu 2 minggu lepas dulu, 2 minggu mula-mula perang tu, dia pakai senjata dia hak istilah kita expired date lah. Hak habis tempoh hak dia buat 30 tahun dulu, 20 tahun dulu, jadi dia guna. Amerika dia jual, Iran dia tak jual. Dia guna. Dan insya-Allah kita doa kepada Allah biar Amerika tersungkur, Israel tersungkur. Bila dia sungkur dua ni adik kakak, bila dia mati, perubahan ekonomi negara ini dia akan berubah begitu ketara. Kerana dalam rangkaian ekonomi dunia hari ini, hampir semua negara terpaksa menggunakan dolar Amerika. Dolar ni adik kakak mudah. Kita nak pergi Mekah, kita tukar. Katakanlah $100, 400 ya. Tukar 400 ya. Baik, kita pergi beli Mekah tak habis. Buat balik dolar juga. Nak jual dolar kita, nak ambil RM Malaysia. Kalau kita jual, komen-komen 50 riyal nak ya. Dulu 400. Ni 300,500, 360. Kita boleh. Cuba bayarkan perdagangan antara bangsa. Bila guna Amerika, mesti dia kena guna dolar. Sebab apa? Ditindas oleh Amerika, dia cengkam ekonomi dunia. Perubahan saham di bursa saham Kuala Lumpur, bursa saham negara-negara lain adik kakak, semuanya USD. Dia pada untung situ ya adik kakak. Jadi sekarang bila berlaku perang ni, Iran, Turki, China, Rusia tidak lagi menggunakan dolar. Sebab tu dolar Amerika, dia punya nilai mata wang dia mula menjunam turun. Sebab tu apa sebut, kita nak tengok biar Amerika ni semai rebah, insya-Allah dunia ni peredaran ekonomi dia akan berubah. Bila dia berubah, negara kita juga akan mendapat manfaat yang besar. Cuma negara kita ni, adik kakak sekalian, kita nak arak ke gapo? Pelabur-pelabur asing keluar. Dan Allah dah sebut watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Memang Allah pusingan kehidupan manusia ni dia berpusing. Kadang-kadang kita duduk bawah, kadang-kadang kita duduk atas. Tapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dia sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah dia tidak ubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu yang merubah nasib dia sendiri. Maka sebab tu para hadirin hadirat, adik kakak yang dirahmati Allah sekalian, kita orang Islam ni, kita kena tajam penglihatan kita berkenaan dengan perkembangan politik, sama ada dalam negara ataupun di luar daripada negara. Kalau dulu ramai orang undi, parti-parti yang duduk dalam kerajaan perpaduan. Ada orang yang undi Pakatan Harapan PEN kita panggil, ada yang undi PKR. Kalau sebelah-sebelah luar agak dia kakak Allah nyepakat undi, kerana waktu tu Perdana Menteri kita learning lah.
Dia buat janji dengan rakyat. Bukan saja janji dengan rakyat, adik kakak. Dia pergi luar negara. Waktu tu dia ketua pembangkang. Pergi luar negara. Dia buat janji dengan pelabur-pelabur yang sudah melabur di Malaysia ataupun pelabur-pelabur yang baru nak melabur ke Malaysia. Macam-macam dia tabur janji. Dia tabur janji. Baik. Bila Allah bui, dia jadi Perdana Menteri. Adik kakak dulu dia janji, kita dengar semua lah. Hari ini menang, esok minyak turun. Hari ini menang, pelajar-pelajar universiti tak payah bayar PTPTN. Macam-macam isu royalty yang disebut oleh YB tadi. Dia tak kata 5%. Amba ingat, waktu dia keluar penjara dulu, amba tukar bawa dia kalau negeri Terengganu sebab amba jadi ketua penerangan PAS negeri Terengganu waktu tu. Bawa dia, rata-rata bak tu balah tapi bolehlah. Yalah dalam parlimen bahasa dia. Bahasa dia tak kena, tak lengok. Adik kakak. Oh, dia kecek kak. Dia pergi universiti, adik kakak dia tanya pelajar. Dia tanya pelajar. Pelajar-pelajar, student semua, mahasiswa, mahasiswi, apa yang kamu nak? Cuba kamu cakap kak. Budak-budak rakyat lah berani masalah PTPTN, masalah yuran tu, yuran ni, masalah kalau buat PTPTN ke? PTPTN. Kalau kita ambil 45,000 sebagai contoh. Ini banyak fakulti-fakulti yang 45,000. Adik kakak, yang bayar yuran ni sikit je. Tapi duit ni, dia kena bayar rego tu, bayar rego ni. Ada yang pelajar ni tak faham. Istilah ni gapo? Rupanya dalam PTPTN ni pun ada nego juga. Sudahlah pelajar bila nak habis belajar, kena bayar. Bayar. Adik kakak sehari dua ni pula. Tak dia mau pergi baru lesen senjata api. Hak depan ni nak baru lesen senjata api, adik kakak sekalian, sama kereta apa semua sekali, LHDN, lembaga hasil apa semua sekali, kita kena clear baru boleh bayar. Hak depan ni, tahun depan. Dan nama diberitahu oleh pegawai besar lah di Putrajaya. Dia kata kerajaan akan dia buat centralize. Apa saja benda yang kita nak berinteraksi dengan kerajaan, nak buat bayar rego tu, bayar rego ni, dia akan naik di komputer. Kita ni ada hutang gapo dengan kerajaan. Sama tak bayar lagi. Lembaga hasil tak jelas lagi. Bayar hospital. Ni orang-orang miskin gapo ni banyak ni. Bayar hospital gini-gini. Ada lagi telekat hutang. Go ni dengan bank, ada lagi telekat hutang. Kita tak boleh nak berinteraksi. Satu masa nanti. Lah ni tak buat lagi. Tapi akan dibuat. Baik. Amo bukan nak tetap benda ni adik kakak sekalian. Bukan nak. Pasal apa? Hutang wajib bayar, amo tahu. Tambah-tambah hutang kerajaan lagi wajib. Sebab apa? Kerajaan harta orang ramai. Kalau amo nak sebutnya adik kakak, kita teka rakyat dalam keadaan kerajaan gagal untuk mencari sumber daripada luar. Kilat dan lok. Keluar dah Malaysia. Adik kakak lo ni, ada gun ni. Adik kakak tanya AI lah sebenarnya. Apa syarikat yang telah gagal beroperasi di Malaysia dan keluar negara? Senang dia senara. Berapa kerajaan menanggung kerugian kerana mereka ni keluar negara? Dia tubi. Adik kakak Goni ni, kalau bak-bak lagu ni, dia jangan tanya bak agama sudah. Bak agama ni ada sikit bahaya dia. Tapi hak ni adik kakak, betul. Betul. Abang nak sebut adik kakak, apa hak abang kata tadi? Sebab
kerajaan bila tak ada duit, dia nampak rakyat. Nampak rakyat. Kena cukai gotu, kena cukai. Minyak baru ni 300 liter. Nah, lo ni 200. Sikit lagi nantilah. Harga minyak naik. Kenapa? Minyak dunia naik. Adik kakak, kita duduk kapung, kita boleh kira barang ni. Kita boleh kira. Kita pengeluar minyak. Kita bukan Thailand. Kita bukan Singapura. Kita bukan Indonesia. Kita bukan Bangladesh. Hak dia sebut dulu. Betul tu. Hak dia sebut. Okey, kita ada minyak. Sekarang ni, minyak kita ni, kita ekspor keluar. Termasuk Filipin dan seumpamanya. Kita bui dia. Berapa harga? Melambung naik. Hak naik adik kakak, berapa tak boleh guna kat rakyatnya? Bila kita beli, ya kita ni ada minyak yang kita ekspor dari, ada minyak yang kita beli dengan negara lain. Hak ni orang panggil, supaya kita lah, kita buat nasi lemak, gapo kita jual dak ni. Lepas tu kita pun makan nasi juga. Nasi mana? Kita beli nasi buku lek ni. Ya tak boleh lagi dah, negara pun gitu juga, dia punya pusingan ekonomi itu. Tapi bila kita jual harga mahal, sepatutnya mampu menampung harga diesel, harga RON 95, 97. Kita boleh tampung untuk siapa? Rakyat negara kita. Tambahan pula, dulu dia janji. Sekarang ni bila utuh banyak, tak bagi juga. Pelabur-pelabur dalam negara keluar, Dunlop keluar, Wendo. Adik kakak BMW, pintu dia buat di Malaysia. Tokai besar yang buat pintu, Wendo, BMW di Malaysia ni adalah orang pasir putih. Orang pasir putih. Anak kepada arwah YB Gaal. Dulu yang meninggal di Mekah Al-Mukarramah, almarhum. Bekas YB Cikgu Husin. Anak dia. Anak dia ni adalah waris hamba. Waris dekat lagi. Orang Malaysia, orang pasir putih, Wendo, P2, BMW, lo ni adik kakak, pergi buat luar negara. Pasal apa? Tekanan. Percukaian. Diletakkan peraturan dan syarat dalam negara kita ni bukan-bukan. Adik kakak gaji minimum sebagai contoh. Orang kerja. Ambo ada budak-budak kerja juga dengan ambo. Banyak puluh orang juga. Duk kerja dengan ambo. Gaji minimum wajib 1,700. Orang kerja dengan kerajaan. Tukar sapuh di pejabat. Berapa gaji? Berapa tidak selaras? Dia kata ini pekerja tidak tetap. Ada kerja dengan kita tetap ke? Adik kakak pelik, negara kita ni pelik. Isu kenaikan harga barang. Jadi tak boleh nak kawal. Menyebabkan rakyat terdesak pada hari ni. Kami tuk okey adik kakak, lama dah hamba ingat 4 tahun lepas orang tak mari royak, tak boleh nak beli beras. Tak boleh nak bayar yuran anak. Kita tanya berapa yuran anak? 30 riyal lebih je adik kakak. 40 riyal yuran go-to-go ni. Hak mula-mula ke daftar tidak boleh lagi. Lepas pada tukar ada yuran macam-macam. Yuran untuk aktiviti co-curriculum lah, berapa lah go-to-go ni hak bayar 50 riyal, 60 riyal. Hak bayar ni. Orang hak tak ada piti adik kakak jangan. Mari jumpa hamba dan YB lain pun kena belakang. Tak boleh beli beras. Anak tak pergi sekolah. Pasal apa? Nyemaruh cikgu semua. Kis tak boleh bayar 20-30 riyal, 40 riyal. Adik kakak, apa benda ni jadi? Isu dia adalah negara kita diurus tadbir oleh orang yang, dengan maaf kalau mau sebut takut kasar,
Tapi ambo duduk dalam parlimen, bila ambo perhati dengan kawan-kawan kan, ada orang dilantik duduk dalam kabinet jadi menteri, timbalan menteri ni adik kakak. Mudah gak? Tak ada kelayakan. Dia jadi menteri, jadi timbalan menteri. Daripada ini nak habis pengar dah. Ambo duduk perhati. Baru ni ambo sebut sore-sore. Apa agenda baru yang anda lakukan untuk negara? Ni main duk buka fail lama je, lepas tu pakai sambung fail lama. Apa agenda baru yang dibuat oleh kementerian-kementerian ini bagi menjamin kestabilan ekonomi dalam negara kita? Pakai tak jawab apa sudah. Ini situasi yang melanda rakyat, melanda negara. Amo masa nak habis. Tu amo tak kecek masalah agama lagi. Bila diberi kebebasan secara hampir mutlak, tidaklah mutlak kebebasan. Hari ni kita tengok Allah, adik kakak tengok baru ni, kurang lebih 2 minggu lepas. Apa yang berlaku di Kuala Lumpur? Orang mabuk pukul 3 pagi, adik kakak hok jatuh, piku hok tino. Berlaku dalam negara kita. Nama Madani. Sebab tu amo sebut di Pasir Putih. Ibarat kalau buah durian adik kakak comel, bulak molek, kita tengok Allah comelnya buah durian ni. Tapi kalau kita cekoh, buruk, isi metoh, tak boleh nak makan. Tak boleh nak makan. Nak cekoh pun tak, dia tak boleh cekoh kot depan adik kakak, kena cekoh kot belakang. Baru jadi hijau. Ini realiti dalam negara kita. Sebab itu adik kakak kita buat kesimpulan, kok mana sekali kerajaan Madani yang ada pada hari ini kena tukar. Wajib kita kena tukar. Kalau kita sayang kepada generasi anak-anak kita, generasi cucu kita, masa depan anak cucu kita, kerajaan kita kena pastikan kerajaan yang baik. Dan alhamdulillah pada hari ini orang melihat tokoh-tokoh yang ada dalam PAS, mereka lah paling layak untuk memimpin negara kita. Dan alhamdulillah Majlis Syura Ulama kali ini kita putuskan bahawa PAS perlu menjadi Perdana Menteri. Kalau tidak, masalah royalti payah basuh. Banyak lagi bab-bab lain. Payah. Dan kita bagi jaminan kepada semua kaum yang ada, semua agama yang ada dalam negara ini, PAS ataupun kerajaan baru nanti, kita tidak akan mengkhianati mereka sama sekali. Bahkan kedudukan mereka dalam negara ini lebih baik pada hari ini bila PAS memerintah negara. Dan insya-Allah kementerian-kementerian yang kita kira berwibawa, kita akan pegang, kita akan susun balik negara kita supaya negara tercinta ini menjadi negara yang terbaik, negara yang akan membentuk generasi akan datang menjadi generasi yang terbaik. Dan memang kalau kita nak bercakap rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan, tiris, dia kena PAS jadi Perdana Menteri. PAS yang mentadbir negara. InsyaAllah, hak mana tiris kita akan tapung belakang. Mudah. Pasal apa? Kita bawa agenda Islam. Sebab tu amo sebut, banyak kali amo sebut, satu kezaliman. Bila rasuah kita igak bodalaje, rasuah kita igak bodalaje, sedangkan kita tidak mentarbiah rakyat negara kita. Sebab itu Rasulullah bila masuk Madinah, Nabi kita tak igak orang. Nabi kita masuk Mekah. Dulu Mekah Abu Sufyan, orang-orang lain. Allah, adik kakak, lebih zalim daripada segala-galanya. Bila Rasulullah masuk Mekah, izhabu fa antumut tulaqa. Nabi kita isytihar, kamu dibebaskan. Dibebas. Tapi Nabi kita tarbiyah. Cuma dalam tempoh tertentu. Bila ditarbiyah, orang tak dengar juga. Hak ni kita akan ambil tindakan yang tegas. Bukan maknanya Islam ni lembek, pakai lok, dok. Tapi ada tempoh tertentu, Islam ni mengisytiharkan pembebasan. InsyaAllah, kalau kita memerintah di Putrajaya, round yang pertama kita pegang kuasa pemerintahan Putrajaya, insya-Allah
kita tak akan ambil tindakan secara membabi buta melulu sebagaimana pada hari ini. Benar dia, okey? Adik kakak, amo tengok serupa ke gila. Igak tu. Pah kada Zainuddin igak. Tarbiyah dia buat tak? Mentaklifkan seseorang itu dengan semaya jemaah. Kalau pegawai-pegawai kerajaan, kaki tangan kerajaan, masuk pejabat, dia boleh punch card. Tokellah di masjid tak boleh buat. Memastikan pegawai kerajaan buat punch card yang online, yang ni. Pak, tahu semua. Nak naik pangkat, nak naik gaji, berasaskan kepada benda ni. Tak pergi semaya, tak sok. Ada program. Tak boleh buat punch card. Program kerohanian kita rayak kepada pegawai kerajaan, kaki tangan kerajaan, SPRM ke gapo. Kita hidup atas dunia ni semata. Semata. Kalau kita mati, Imam Ibn Katsir kata, inna yawman yu'adilu fihi 50 alfasana. Satu hari akhirat sama dengan 50,000 tahun dunia. Ijtihad Imam Ibn Katsir. Dia kata, hok kita baca malam jemaah, inna yawman kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Satu hari akhirat, bukan satu hari di hari akhirat sama lama dengan 1000 tahun. Dia kata, hok ni Allah buat dunia. Tak apalah. Kalau kita ambil 1000 tahun pada dah. Sehari hari akhirat 1000 tahun. Adik kakak kalau masuk neraka sehari, amal tak jumpa lagi dalam hadis. Orang buat rasuah, salah guna kuasa, sehari masuk neraka. Tak ada lagi. Katakanlah masuk sehari, 1000 tahun adik kakak. Nak buat berapa? Biar kita faham benda lagu ni. InsyaAllah orang akan tinggal rasuah. Kelantan sebab apa? Orang tak berani buat rasuah. Sebab orang tahu mati berat. Sebab apa? Tok guru duk mengajar kita ceramah politik kita. Kita ada agama. Kita ikat manusia dengan agama. InsyaAllah kalau kita buat di peringkat pusat, negara kita akan jadi aman. Negara kita akan jadi kuat. Adik kakak sekalian, insyaAllah kita pakat kemah awak-awak kita. Jentera-jentera pilihan raya bekerja dengan sekuat mungkin untuk kita jadikan Kelantan model. Model. Memang sekarang ni dah jadi model. Bila kita meretah Malaysia sikit lagi, Kelantan kita nak lebih model lagi. Dan insya-Allah Kelantan akan mampu. Sebab apa? Bila kita menguasai pusat, insya-Allah kita selari dengan pusat. Dan insya-Allah adik kakak sekalian, kita pakat kemah, kita pakat bertekad untuk kita ubah negara kita demi masa depan anak-anak kita. Amba rasa sekadar itulah. Minta maaf banyak jadi panjang pula. 45 minit amba ambil. Sekadar itu yang baik daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kelemahan hamba sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.